Rohia Kantoi bawa kereta mengaku ada kad UNHCR. Oh, datang dulu masuk ikut mana you? Saya bukan datang dari rumah, saya lahir sini. Lahir sini? Saya yang rumah. Oh, maknanya sudah 2-3 generasi ya? Boleh bawa macam ni Seorang lelaki warga Rohia bersama isteri dan anak mereka disoal oleh penduduk tempatan selepas dilihat memandu kereta di Kulai Johor. Namun apabila disoal, mereka memberitahu mempunyai kad UNHCR beserta kad pengenalan bukan warga negara. Apa yang menimbulkan kehairanan adalah bagaimana warga asing tersebut boleh memandu kereta dan membawa motosikal beroda 3 sedangkan mereka tidak mempunyai lesen. Walaupun pernah ditahan pihak polis dan dinasihati supaya tidak lagi membawa motosikal beroda 3, warga asing itu dilihat masih berdegil dan tidak mengendahkan teguran anggota polis tersebut. You pakai apa kad UN lah? Bila mau balik kampung? Sekarang kenapa sana? Apa ada? Baby ni lahir mana? Lahir sini. Ada IC lah? Surat beranak saja. Oh, datang dulu masuk ikut mana you? Saya bukan datang dari rumah, saya lahir sini. Lahir sini? Saya yang rumah. Oh, maknanya sudah 2-3 generasi ya? Boleh bawa macam ni motor? Kalau jatuh barang-barang macam mana? Kalau jatuh barang-barang, motor siapa punya? Pakcik. Pakcik orang mana? Juga. Beli Ya, ada tukar-tukar. Macam mana Myanmar boleh ada IC? Lama. Macam mana boleh ada IC? Warga negara Malaysia lah, warga yang kali merah. Oh. Tengok ini tak boleh bawa. Memang tak boleh bawa. Tadi saya nampak macam mana dia boleh bawa kereta. Macam mana boleh ada kereta? Macam mana dia boleh bawa kereta? Itu lagi teruk. Macam mana? Kereta beli berapa? Kalau kereta beli? Kereta. Saya tak ada kereta. Saya tak ada kereta. Oh. Sini kau naik motor polis tak tahan? Polis immigration tak tahan? Tahan, ada tahan. Lepas tu dia buat apa? Polis dah ada suruh jam Tengoklah. Dia suruh tak payah bawa. Tak boleh bawa tu jalan order. Lepas tu you bawa juga? Yalah. Dari rumah pernah KL. Tak panas lah baby KL.